kami nak pergi ke Kampung Sungai Baduk 2. Kampung Sungai Baduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini 5. Ba. Kalau tanda macam ni, ba. Okey. Kalau ditanda begini. Bi. Bi. Berapa dekat? 5. 2 sekali. 2 dia tak ada tanda panjang ni. Dia ada bukit. Niat bukit kan lama kan? Turun bukit, laju. Okey, buat. Ba. Pa. Bi. Ba. Okey, sini tengok sini. Walau. Bot. Nampak tak? Walau. Tanda, ingat kita ingat dia tanda, simbol. Okey, ba. Sini. Bunyi ba. Okey, ba fathah. Bunyi ba. Jangan panjang kan? Ba fathah bunyi ba. Sikit dia nama. Dah ada. Baris boleh? Ke. Ke atas, ke bawah. Ke de depan. Okey. Ni. Then 2 baris di atas, 2 baris di bawah, 2 baris di hadapan. Okey, boleh ingat kan? Boleh. 2 tanda di atas, 2 tanda di bawah, 2 tanda hadapan. Kita panggil tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Okey, nama dia ada lagi 3. Ini fathatan, kasratan. Bunyi kan? Semua ada ni kan? Sekarang kita tengok. Ni huruf apa? Ain. Bunyi. Tak tahu. Bunyi apa? Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini senang. Pejam pun boleh sebut Ustaz. Pejam pun boleh sebut. Itu semua bukan kita kira, malaikat dia kira. Ini bukan saya sebut, ini pula Tuhan sebut. Untuk orang belajar, satu dia bagi 10. Ada wuduk, tak ada wuduk. Kalau ada wuduk ditambah bagi. Nah, tak ada kamu bagi RM10. Kamu balik ambil wuduk, bagi RM20. Nah. Saya ingat perlu sampai ke belakang. Dia tak nak cari durian dah. Ustaz bawa duit tapi rupiah lah. Nanti duduk sembang dengan Jibril. Tiba-tiba datang seorang.
namanya Abu Zar. Abu Zar Ghifari ni, Abu Zar ni seorang perompak. Tahu? Macam di kampung ni, kampung Baduk, siapa lalu ke Baduk, sudah tahan. RM50 baru boleh lalu. Kalau tidak boleh pulang. Maknanya mudah ambil tol. Ambil tol. Ha? Boleh ada orang sini ambil tol. Kau kalau lalu sini ambil RM10. Kalau 100 orang mudah RM100. Ha? 1 orang, 10 orang dah RM100 kan? Dia ambil tol. Orang ini dia namanya Jundab bin Junadah. Jundab bin Junadah. Nama dia. Jadi dia ni orang lalu saja kampung tu, kampung dia nama dia Rifar. Kampung Rifar. Dia di padang pasir. Orang lalu aja tahan. RM10. Tak boleh RM10 balik. Jadi orang nak jalan tentu nak pergi, nak lalunya buat situ saja. Mana boleh naik gunung? Kalau pergi kubur tak boleh naik gunung kan? Jadi dia pun tahan. Nama dia Jundab bin Junadah. Nama dia betul ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, panjang ni boleh cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. 4. 4. Kalau kita nak baca dua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena pan? Ya. Jalan. Ayah banyak bantu semai. Banyak bantu kerja. Kurang bantu semai. Laki-laki yang gemuk tu. Abdul Aziz